buku yang belum saya habis baca lagi, How to Stop Worrying and Start Living, daripada Dale Carnegie. Buku yang sangat hebat. Dia menceritakan macam mana kita perlu stop overthinking, macam mana kita nak berjaya dalam hidup dengan tukar kita punya mindset. This is about change management, guys. Okay, saya sebenarnya nak berkongsi tentang kenapa apabila sebuah organisasi itu ataupun individu itu sendiri, dia dah setkan dia punya vision, dia dah setkan dia punya goal, tetapi dia tak boleh achieve. The vision faded. Mungkin dalam seminggu, sebulan. Ini macam kita punya azam lah kan. Awal-awal tahun kita berazam nak buat itu, nak buat ini, nak kurus lah, nak pergi berjalan lah. Sebulan, 2 bulan benda tu menurun, mendata, tak pergi ke mana. Sebab apa? Dari sudut kerjaya, saya nampak bahawa apabila sesebuah organisasi itu mencanangkan untuk melakukan sesuatu perubahan, mereka ibarat buat cerita saja. Okey, mereka ibarat memberitahu kepada pekerja, oh kita akan buat begini, kita akan buat begini. Just macam bagi storytelling, okey. So vision ni kita kena buat. Okey, kita kena monitor pun satu, dan kita kena buat, kita apply. Okey, dan kita kena ada strategic timeline. Hari ni nak buat apa, esok nak buat apa, minggu depan nak buat apa. Dan kena ada team yang manage perkara-perkara ini kan. Kalau kita nak berubah, we want to do something new, we want to create something better. So kena ada team yang dedicated team untuk melakukan perkara tersebut. So we cannot just simply cakap itu ini tetapi kita tak boleh, tak mampu nak buat. We also need to look at our strength and also limitations. Kita ada semua tu. Kita ada kekuatan kita, kita ada kelemahan kita, dan kita kena perbaiki mana-mana lompong-lompong, the gap yang kita ada. So inilah salah satu faktor mengapa vision kita tu faded. Vision kita tu, goals kita tu tak tercapai. Okay? Sebab kita menerawang. Kita tak tahu kita dekat mana, kita nak pergi mana. Okay? So guys, saya sangat seronok kalau nak berkongsi tentang change management konsep ni. Dan bukan pakar, tetapi saya juga sedang belajar, dan saya ingin berkongsi bersama-sama dengan kita semualah, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum.